Guys, so apakah cara yang terbaik untuk manage bisnes korang? In my opinion, korang kena cari cara yang boleh buat sistem korang ni efficient. Jadi, hari ni I nak share satu solution untuk korang semua. You see, SQL ni dia bukan sekadar software account biasa. SQL adalah satu business ecosystem yang lengkap. Dia hubungkan accounting, payroll, HRMS, inventory sampailah ke e-commerce dalam satu platform. Yang paling membantu kita sebagai business owner adalah the SQL e-invoice. Selain daripada fungsi dia yang automatic hantar e-invoice ke LHDN, ada satu lagi fungsi yang ramai orang tak tahu. Sistem dia ni boleh tarik masuk bil pembekal terus dari server e-invoice untuk cross-checking dengan rekod internal purchase korang. And korang kena faham ya, yang ini bukan sekadar pasal nak jimatkan manpower, tapi ini adalah pasal mengawal penuh ataupun internal control. Bila sistem buat cross-check automatic, korang boleh terus detect human error, elakkan isu terlebih bayar dekat supplier dan yang paling penting, boleh sekat risiko kesalahan ataupun fraud dalam akaun syarikat. Dari segi akses pula, korang kena tahu yang SQL ni adalah satu-satunya software dekat pasaran yang boleh support 3-in-1 platform, iaitu desktop, web dan juga mobile. Korang boleh monitor korang punya business dari mana-mana pun. Dan kalau korang pakai SQL, korang dapat sepenuhnya the ownership of your database. Setiap ada hybrid cloud, maknanya kalau internet office tiba-tiba terputus ataupun tak stabil, operasi tak akan terkacau sebab korang masih boleh teruskan kerja korang guna akses desktop. Dan satu benda lagi, workflow SQL ni memang sangat customizable. Sebab diorang faham yang cara kerja setiap company adalah berbeza. Korang boleh customkan the approval processes dan juga bentuk report ikut keperluan industri korang untuk maksimumkan korang punya efficiency. Kalau korang ada guna software luar macam CRM atau e-commerce macam Shopee, Lazada, jangan risau, guna je SQL API 2.0 di mana korang boleh connectkan sistem luar tu dengan SQL accounting secara real time. Semua data jualan, stok dan juga invoice akan synchronize secara automatik. Kesimpulannya guys, bisnes yang hebat bukan setakat pandai buat sales, tapi sistem kena cekap dan automatik. Korang pergi je cek sistem SQL sekarang untuk tingkatkan efisiensi syarikat korang. Dan anda tanya, apakah challenges terbesar syarikat korang sekarang ni? Cuba komen dekat bawah.